Okey, kami sekarang bersama dengan Datuk Seri Nizar untuk mendapatkan reaksi tentang perbicaraan dan juga keputusan Mahkamah Rayuan petang tadi. Datuk Seri, boleh berikan sedikit komen ataupun pandangan tentang keputusan yang berlaku petang tadi? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera Fadil Ustaz Zul dan seluruh kepimpinan Perak Express dan juga blogger daripada Perak Express dan khususnya saudara Mak Saman Kati. Pertamanya saya bersyukur kehadrat Allah SWT di atas sokongan yang diberikan oleh rakyat di seluruh negeri Perak khususnya dan juga seluruh Malaysia yang telah memberikan rangsangan kepada saya akibat daripada keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan tadi yang menyebelahi yang berhormat Datuk Seri Zamri. Walau macam mana pun keputusan itu adalah satu keputusan yang kita hormati, memberikan sedikit rasa tidak puas, tetapi kita telah menjangkakannya pada awal lagi. Jadi keputusan itu adalah keputusan yang memberikan hakikatnya, memberikan kemenangan kepada Pakatan Rakyat sebab kami Alhamdulillah memenangi hati rakyat. Walaupun kita agak tewas buat masa ini, sementara ketika di Mahkamah Rayuan, tetapi Mahkamah Tinggi telah memutuskan dengan penghakiman yang bertulis sejumlah 78 muka surat yang itu dari segi faktornya semua jelas. Sehingga kan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi itu menyebelahi Pakatan Rakyat, menyebelahi saya. Namun mereka telah pun mengambil kesempatan untuk mendapatkan penangguhan dengan Mahkamah Rayuan dan dalam sekelip mata mereka dapat. Saya sendiri untuk memohon Mahkamah Rayuan untuk mengenepikan penangguhan itu hanya dapat 8 hari iaitu 21 hari bulan. Walau macam mana kita hormati keputusan itu. Cumanya ya agak sedikit kecewa kerana kerana dia tidak diberikan penghakiman secara bertulis barangkali minggu depan. Jadi untuk itu saya sendiri akan mengambil tindakan untuk membuat rayuan dan ini sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Jadi oleh kerana hari ini hari Jumaat, jadi seawal-awalnya kita pun tidak maulah pukul-pukul apa, kita akan cuba untuk membuat aplikasi ataupun membuat permohonan ini pada pagi hari Isnin. Itu kita menyatakan kepada rakyat negeri Perak supaya bertenang dan bersabar dan tidak ada langsung unsur-unsur provokasi ataupun bertindak di luar dugaan, di luar batasan, cuma kita bertenang. Dan insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk membuat aplikasi ataupun permohonan ini pada pagi hari Isnin di Mahkamah Persekutuan. Kemudian terpulanglah berapa lama pula mereka mahu memberikan tarikh untuk dibicarakan ataupun di session untuk mendengar rayuan kami. Jadi diharapkan rakyat terus, khususnya penyokong-penyokong Pakatan Rakyat, terus berdoa, terus bermunajat, terus memohonkan keadilan. Itu sahaja. Dan saya sendiri bersama dengan pimpinan Pakatan Rakyat, ya, kalau takdirnya dia menyebelahi Pakatan Rakyat, sudah tentulah kami akan serahkan balik keputusan kemenangan itu kepada rakyat. Dan memang apabila Mahkamah Tinggi hari itu memutuskan bahawa pada setiap ketika, setiap masa, selepas 17 hari bulan Mac 2008, saya menjadi Menteri Besar yang sah. Pada malam itu juga saya telah terus pergi ke Istana Kinta untuk menyerahkan surat memohon dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan begitu juga lah hakikatnya, seandainya keputusan pada petang tadi itu menyebelahi saya, memang saya beritahu kepada semua bahawa saya akan menghadap tuanku. Pada 12 hari bulan hari itu, saya menghadap ke bawah Duli Yang Teramat Mulia, tuanku Raja Nazrin. Dan saya nyatakan begitu, bahawa kita nak bekerjasama, nak menyelesaikan masalah kemelut ini. Jadi apa saja keputusan daripada mahkamah, kita hendakkan supaya akhirnya di hati rakyatlah keputusan menentukan kerajaan, bukan mahkamah. Mahkamah ini merupakan institusi untuk kita menuntut sedikit keadilan kalaupun ada. Tapi hakikatnya kita kena kembali balik kepada rakyat. Dan saya beritahu kepada tuanku begitu. Dan saya juga nyatakan, seandainya apa yang dicadangkan oleh UMNO Barisan Nasional, mereka tidak mahu bubarkan Dewan Undangan Negeri. Walhal keputusan daripada semua pihak, termasuk juga lah Speaker Dewan Negara, termasuk daripada pimpinan UMNO, pimpinan Barisan Nasional, khususnya gerakan MCA, mereka semua menyarankan supaya diselesaikan kemelut perlembagaan di Perak ini melalui
pembubaran Dewan Undangan Negeri. Tak ada cara lain. Yang tidak mahu berjumpa dengan rakyat ini UMNO, bukan Barisan Nasional. Barisan Nasional, pimpinan mereka mengesyorkan supaya dibubarkan Dewan Undangan Negeri, adakan fresh election. Maka kerajaan yang dipilih ni kerajaan yang kuat wibawa. Yang takut berjumpa rakyat adalah UMNO. Jadi untuk itu, kenapa harus dinafikan hak rakyat? Jadi Pakatan Rakyat kami jelas. Sebaik-baik sahaja keputusan mahkamah, sama ada menyebelahi kami, tidak menyebelahi kami, hakikatnya kami nak serah balik pada rakyat. Maka kami tidak menunjukkan bahawa kita ini sikap tamak kuasa, gila kuasa, tidak. Tapi kita juga mengesyorkan, saya mengesyorkan kepada yang berhormat, Datuk Seri Zamri, kalau sekiranya memang ikhlas nak menyelesaikan masalah ini, maka dengan ketentuan yang diberikan oleh Mahkamah Rayuan tadi, apa sudi kiranya dia menghadap tuanku dan mohon dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Ya? Dan baru kita fair. Maknanya kita mari bertarung bersama-sama dengan rakyat dan tengok mana rakyat pilih. Itulah kerajaan yang sah, sesah-sahnya. Hari ini, kerajaan yang ada hari inilah kerajaan rampasan kuasa. Bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Mereka menggunakan beberapa orang wakil rakyat yang mereka tuduh ada rasuah, yang mereka tuduh ada habuan seks dan sebagainya. Inilah orang yang mereka bergantung supaya menguatkan, menyatakan mereka sebagai orang yang lebih majoriti kepada kita. Dan ini merupakan satu kerajaan yang tidak ada prinsip, tidak ada moral. Dan mari kita kembalikan balik kepada rakyat dan kita bertarung secara anak jantan. Baru kita tahu siapa dia yang akan dipilih oleh rakyat. Jadi saya rasakan penghakiman ataupun keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan tadi hakikatnya adalah kemenangan kepada Pakatan Rakyat, kerana di hati-hati rakyatlah sebenarnya mahkamah yang paling muktamad untuk menentukan siapa kerajaan sebenarnya. Jadi saya rasa itu sekadar yang saya dapat nyatakan. Mudah-mudahan keputusan ini memberi rangsangan kepada seluruh rakyat Malaysia pada keputusan yang akhir nanti. Kalau tidak pun Dewan Undangan Negeri dibubarkan dalam masa terdekat, sudah tentu pastinya dalam pilihan raya yang kita belas dengan yang 13 nanti pada 2012, sudah tentulah rakyat insya-Allah akan memilih Pakatan Rakyat. Jadi kita teruskan menyokong dan teruskan berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau Datuk Zamri meminta permohonan membubarkan Parlimen? Adakah Datuk Seri akan meneruskan rayuan ke Mahkamah Persekutuan? Seandainya ditunjukkan pada masa yang terdekat, petang ini, malam ini, pagi besok, kita ada Sabtu, Ahad, ada panjang lagi, ditunjukkan keikhlasan untuk menyelesaikan kemelut ini dan penghormatan kepada rakyat. Kalau sekiranya Datuk Seri Zamri dan pimpinan UMNO negeri melaksanakan sedemikian, inilah yang paling-paling baik. Inilah yang paling dimulia dan dihormati oleh rakyat. Maka kalau begitu, tak payahlah kita nak buat sampai berpanjangan. Oleh kerana ada niat menunjukkan mahu serahkan kepada rakyat. Tapi persoalannya, adakah dia mahu bertindak sedemikian? Maka saya cabar dan juga saya syorkan. Kalau boleh dia buat, silakan. Kita ada 48 jam lagi, besok dan lusa. Saya pun seawal-awalnya, kalau boleh saya buat permohonan di Mahkamah Persekutuan, seawal-awalnya hari Isnin juga. Jadi kenapa tidak tunjukkan keikhlasan dalam hati dia dalam masa Sabtu Ahad ini, berikan kepada rakyat. Baru kita nampak keikhlasan. Bukan begitu? Ya, jadi untuk itu, kalau sekiranya ada tanda-tanda sedemikian, maka saya akan menyatakan tak payah pergi ke Mahkamah Persekutuan. Sebab masalah itu insya-Allah akan diselesaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Datuk Seri. Sama-sama.